Saya lagi satu pengalaman ni lah ikut saudara ni, bahawa bapak dia pergi buat rawatan dengan doktor lah, buat fisioterapi. So saya dengan kawan ni duduk kat luar lah, saya tengok. Jadi bila dah duduk kat luar ni, lepas tu saya nampak dekat belakang ayah dia. Saya cakap, dekat belakang ayah tu ada apa tu? Saya cakap, saya nampak ada benda hitam, kepak besar. Tapi kita pun tak tahulah benda apa. Cuma insting dalam cakap insting dalam hati ni cakap dengan member ni, tembak je lah dalam minggu ni. Sekali dalam minggu ni juga ayah dia meninggal. Dia nampak sebelah je sayap besar. Yang lain apa tu, badan dia hitam tinggi, tak nampak lah muka dia macam mana apa semua kan. Memang jelas lah nampak. Memang nampak lah macam ni kan. Nasib baik tak ada sayap lah. Kalau ada sayap tu kena standby lah. Ya. Lepas tu kita pun tak macam fikir benda, cakap mungkin kemungkinan lah, kita pun tak tahu benda apa. Lepas tu lagi sekali tu arwah abah saya. Lepas tu saya nampak dekat sebelum dia nak pergi ni, saya nampak dekat belakang dia pun ada benda yang sama. Saya pun cakap lah dengan Omar kan, cakap belakang abah ni macam ada, saya cakap dengan adik-beradik. Lepas tu saya cakap dekat belakang abah ni macam ada benda kepak ni, cakap benda apa kan. Cakap sembah je lah, cakap ni dalam minggu ni. Sekali lepas 3 hari tu abah saya meninggal. Saya suspect lah, mungkin yang saya nampak ni mungkin malaikat maut ke kan. Tapi kita pun tak pastilah benda apa kan. Tapi setiap kali saya nampak benda macam tu, mesti orang tu meninggal.